pembuka aura kaget itu untuk seri wajah. Orang tengok anda akan kaget, tak kira perempuan ke lelaki. Kalau anda perempuan, orang tengok kaget. Kalau anda lelaki, orang tengok anda kaget, terkejut, kaget ni. Wow. Dia akan jadi wow. Wow. Jadi wow. Okay, wow, cantiknya. Kalau macam tu. Orang tuan masuk dalam satu majlis, orang tengok pada tuan semua. Ini untuk mudah. Bukan kita untuk melarang, bukan. Terutama sekali kalau anda isteri-isteri orang, tak boleh melarang. Kalau ada suami-suami orang, tak boleh melarang juga. Okay. Yang paling penting sekali kita niat untuk bisnes, nak cari duit. Kita boleh gunakan pembuka aura kaget untuk nak close deal dengan orang. Jangan kita buat buat gedik-gedik. Jangan semua kita gunakan untuk buat. Ada satu perempuan, dia jumpa ustaz dan Kak Ni, isteri ustaz. Dia minta ustaz buka aura kaget. Jadi ustaz, masa tu ustaz duduk ulang-alik Kota Baru. Ustaz tinggal di Hotel Concord di Jalan Tuanku Abdul Rahman. Tak silap masa tu. Ada jalan masa tu. Jadi masa tu Concord ada. Masa sekarang dia tak ada dah. Ustaz tidur ke situ tuan-tuan semua. Dia datang ke hotel. Ustaz dengan Kak Ni, ustaz pun buat pada dia. Dan pagi-pagi sebelum ustaz pergi breakfast, masuk mesej pada dia. Alhamdulillah Kak, terima kasih Kak. Selama ni orang tak nampak muka saya. Maksudnya orang tak pandang saya. Bila saya masuk saja, orang tegur-tegur. Ya Kak, kenapa nampak lain? Cuma nampak muka macam-macam lah tegur. Ini panggil pembuka, dia panggil aura kaget. InsyaAllah, kalau anda nak anda dapat ilmu ni, amalan ni kita boleh jumpa pada 9 malam hari Sabtu ni, 10 bulan Januari. InsyaAllah anda boleh bersama dengan Ustaz untuk dapatkan amalan ni. Amalan ni mudah, pendek, dan tetapi bila anda amal memberikan impact yang kuat kepada aura wajah anda, InsyaAllah.